Dia berkatalah kepada patung ni selepas perempuan tersebut masuk, apa pandangan kamu tentang Tuhan yang baru yang dibawa oleh Musa bin Umair? Dia ajak aku untuk masuk Islam. Ayatnya cantik-cantik. Aku tidak mau buat keputusan sehinggalah aku bertanya kepadamu dulu, wahai mana? Tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian. Tapi pada kali dia bertanya ni, nampaknya tak ada orang perempuan tersebut yang boleh diambil, di-engage, boleh dibayar. Tak ada seorang perempuan pun yang layak untuk yang dapat masuk ke dalam patung itu untuk menjawab soalan-soalannya. Maka patung itu tak boleh jawab lah. Dia tak boleh jawab. Dia kata, la'allaka qad ghadibta, agaknya engkau marah pada aku ni. Kalau gitu tak apalah, besok aku tanya lagi. Punya tak pandai dan bodohnya orang Arab zaman dahulu ni, tuan-tuan, ketika mereka menyembah patung berhala. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, waktu malam anak-anaknya bertiga ini, Muawif, Muaz dan juga Khalat, tiga orang ni pergi ambil patung mana yang bapak dia tempang, pergi sujud, rokok, minta pandangan daripadanya ini. Mereka ambil patung berhala ni, patung kayu ni, campakkan ke dalam tempat sampah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila bangun, Amr bin Al-Jamuh, dia datang nak sembahyang subuh pada patung berhalanya, nak menyembah waktu pagi. Tiba-tiba dia melihat tak ada. Mana perginya? Dia bertanya kepada isinya, mencari-cari, akhirnya dia mendengar cerita ada satu patung telah dicampakkan dalam patung buangan sampah. Dalam kabut dia pergi ke situ, tuan-tuan hati yang dikasihi sekalian. Dia berkata kepada isinya, pada anaknya yang berbuat tak faham saja. Isinya telah masuk Islam waktu itu, tuan-tuan. Isinya masuk Islam bersama dengan anak-anaknya. Tapi isinya tak sampai hati nak bercakap pada suami yang baik ini tentang hidayah, kerana dia seorang yang sangat baik, cuma hidayah belum sampai kepadanya dan mereka pun tidak menguasai lagi fiqh dakwah pada waktu itu. Nampaknya isteri dan anak-anak hanya mendiamkan diri, padahal mereka semua tahu perancangan berlaku. Semalam dia buangnya patung tersebut. Akhirnya tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, dia pun ambil patung itu dengan susah payah, dengan bantuan orang lain, basuh, memakaikan wangian, letak ke tempat itu balik semula. Wahai patung, kalau aku tahu siapa yang melakukan perkara ini kepadamu, tentulah aku akan kerjakan dia. Ama wallahi law a'lam man fa'ala hadha la akhzaitu. Kalau aku tahu siapa yang buat pada engkau begini, aku akan kerjakan dia, aku akan pukul dia habis-habisan. Agaknya begitulah maksudnya, tuan-tuan. Pada malam kedua, anak-anaknya bertiga dengan berani sekali mengambil patung tersebut, buang lagi sekali, tuan-tuan. Dan pada kali ini dilumurkan dengan najis sekaligus. Maka bangunlah dia pada hari kedua, mendapati patung berhala tersebut sudah hilang. Akhirnya dapat tahu telah dibuang, ambil lagi sekali, bersihkan, sucikan, wangikan. Dan dia pun masih lagi marah dalam hatinya dan tindakannya, kata-katanya. Tapi hari ketiga masih lagi berlaku perkara tersebut, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Kali ini anak-anak yang bertiga ni dengan bantuan anak-anak orang Islam yang lain, orang muda yang lain, ikat patung tersebut dengan bangkai anjing yang sudah mati. Qaranuhu ila kalbin mayyitin bihabli. Diikat patung ini dengan bangkai anjing yang sudah mati, dibuang lagi ke dalam tempat sampah untuk hari yang ketiga. Terkejut Syekh ini pada hari yang ketiga, dia mati patung yang tidak ada. Dia pun jadi marah, pergi cari lagi tempat tersebut. Kini dilihat dia nak mengambilnya pun tak sampai hati, kerana patung tersebut sudah diikat dengan anjing, bangkai anjing yang mati. Bahkan dalam kisah tersebut, pada hari kedua dia telah letakkan, bila dua kali berturut-turut patung itu dibuang ke tempat najis, tempat sampah, kini diikat di leher patung tersebut satu pedang. Dia berkata kepada patung ini pada malam ketiga anaknya telah membuangnya itu, wahai patung, kau ni sepatutnya mampu mempertahankan dirimu sendiri. Ini ada pedang di lehermu, kalau siapa musikmu kau pancung dia. Akhirnya Amr bin Jamuh ni menggunakan fikiran dia, tuan-tuan. Hari ketiga dia melihat masih lagi patung tu diumbankan ke dalam lubang tempat buangan sampah. Dan kali ini lebih malang lagi, berbelit sekali dengan pedang tersebut di lehernya. Dan ada anjing lagi diikat pada patung tersebut. Maka dia pun kata, wallahi law kunta alihatan lam takun, wallahi law kunta ilahan lam takun, anta wa kalbun wastabi'rin fi qarni. Demi Allah, kalau engkau ni Tuhan, tak kalah engkau tak boleh bertahankan dirimu sendiri. Anjing ni diikat dengan kau dengan keadaan hina seperti ini, pedangmu tak boleh berfungsi apa-apa. Memanglah engkau ni bukan Tuhan. Kini Amr bin Jamuh, tuan-tuan, dengan hikmah bijaksana anak-anaknya mainkan itu, akhirnya membuahkan hasil. Dia pun masuk Islam. Dan kini tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, mempersembahkan jiwa raganya walaupun dengan tempang dia untuk berjuang bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya tuan-tuan, kalau kita baca dalam Al-Isabah oleh Imam bin Hajar Al-Asqalani, dia ni meminta, merayu kepada Nabi untuk turut serta dalam perang Uhud.
sedangkan dia tidak boleh pergi kerana keadaan kesihatannya tak membenarkan, dia tempang, dan anak-anaknya 3 orang sudah menjadi wakil tapi dia tetap nak pergi. Berjuanglah dia bersungguh-sungguh tuan-tuan, sehingga dia telah pun mati syahid, dan dia telah berjanji kepada Rasulullah SAW dia nak berjumpa Allah SWT di akhirat dalam keadaan tempang, nak berbangga dengan tempangnya pun dia pergi juga ke medan jihad. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, bila anak-anaknya larang untuk pergi, dia menjadi sangat marah. Dia kata, apakah kamu saja nak masuk syurga? Ayah tidak masuk syurga. Tidak, ayah akan pergi juga untuk berjuang sampai mati kerana ayah berbangga berjumpa dengan Allah SWT dengan tempang. Ini cerita orang semua patung bahala, tuan-tuan. Jadi kawan kita, kalau dapatlah berhujah dengan kawan-kawan di kalangan orang Islam, orang bukan Islam yang baik, tapi masih tidak ada hidayah mereka, cuba bentang ke mereka isu-isu seperti ini. Tanya kepada mereka perkara seperti ini yang simple-simple. Boleh tak selamatkan kamu? Kalau kamu sakit, pada siapa yang kamu minta? Kalau anak kamu nak jawab peksa, pada siapa kamu minta? Dan saya mereka akan menjawab pada Allah SWT sebenarnya. Jadi apa gunanya patung bahala tersebut? Jadi ini adalah hukum logik yang Allah kemukakan kepada musyrikun. Mereka memahami firman Allah SWT di sini. Nampaknya mereka tidak ada hujah. Mereka tahu asal-usullah kebenaran, akidah yang benar cuma dipesongkan oleh hawa nafsu, kononnya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan penyembahan datuk nenek moyang yang dahulu karib dengan Allah SWT, yang saleh. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kita kata mereka, kami sembah patung bahala ni bukan kerana nak sembah sangat, tapi kerana kedudukan mereka yang mulia di sisi Allah. Dahulu mereka merupakan orang saleh, maka bila menggunakan mereka sebagai wasilah, orang tengah, senanglah untuk dapat apa yang diharapkan kepada Allah SWT. Ini logik akal orang-orang kafir pada masa itu. Sedangkan mereka ni mengharap satu kemuliaan daripada patung bahala tersebut. Wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza. Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa alaihim dhidda. Mereka menjadikan selain Allah itu sembahan agar menjadi penolong mereka, sekali lagi tidak. Mereka ni sembah selain Allah itu akan ingkar pada penyembahan itu, dan hari kiamat tidak akan beri apa-apa ruang untuk mereka untuk selamat di sisi Allah SWT. Akhirat besok ini musuh bagi mereka. Inilah perkara yang kita belajar daripada sirah para sahabat, bagaimana perjuangan mereka. Akhirnya akal yang tidak digunakan betul itu mampu ditumpaskan, dikalahkan, dan sinar nur iman dalam diri seorang sahabat yang mulia seperti Amr bin Jamuh di anak-anaknya. Kerja dakwah ni harus lakukan berusaha, tuan-tuan. Bacalah ayat ini dan cuba amalkan apa yang kita mampu, kerana Allah SWT tidak pernah mentaklifkan atas kita di luar kemampuan kita. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-7 hingga berikut daripada surah Al-Ahqaf. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.